Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Minat itu jiwa, bas itu cerita. So Alhamdulillah hari ini kita berada di SHL Coachwork bagi meraihkan sebuah bas yang akan keluar pada tengah hari yang berbahagia ini. So bas yang ada viral lah, orang kata dalam masa sebulan ni. Ada yang ambil gambar kat Puspakom, ada yang ambil gambar dekat Scania, kat atas jalan, letak dekat Facebook. Dan hari ini menjadi saksi di SHL Coachwork akan keluarnya sebuah bas yang baru dalam keluarga KPB. Dan apa yang spesialnya, bas ini adalah menggunakan model Harmony. Model Harmony double deck yang pertama sekali di Malaysia. Sebelum kita teruskan review kita pada kali ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Legacy Bus Malaysia dan jangan lupa untuk follow Facebook kita Mr. Bus Yo DM. So apa tunggu lagi, jom kita tengok bahagian luaran dan juga dalaman untuk bas boleh kata baby pink lah, baby pink KPB Express ini. Let's go guys. Okay guys, so kita tunjuk bahagian belakang dulu untuk baby pink untuk KPB Express pada kali ini. Dan kalau kita tengok corak sama saja macam bas double deck yang 4 buah sebelum ini, cuma kali ini menggabungkan warna merah jambu, hitam dan sedikit warna putih. Kalau corak livery sama saja seperti yang sebelum ini. So jom kita tengok bahagian belakang pula untuk PQE 815, nombor yang diberi untuk bas KPB Express pada kali ini. Kalau kita tengok bahagian belakang sama saja macam model series, dan dia lebih kepada, untuk model Harmony lebih kepada facelift lah pada pendapat saya lah. So bahagian atas berwarna hitam dan tertulis besar di situ KPB Express berwarna putih. Dan simple sahaja, kita tengok corak yang ada dan taburan warna yang ada pada bahagian belakang bas ini. So siapa yang nak beli tiket, nak tanya ataupun nak buat sebarang sewa khas, boleh hubungi nombor telefon KPB Express 0124707815. Sekali lagi, yuk sebut 0124707815, ataupun anda boleh layari laman seseorang mereka www.kpbexpress.com. Okay guys, so sekarang kita tengok bahagian sisi sama saja macam di sebelah sana dan bas sebelum ini. Kita perlahan-lahan kita tengok bahagian tepi untuk KPB Express ini, dan sama juga macam sebelum ini tertulis strategi partner SHL Coach. Saat-saat yang ditunggu-tunggu kan, kita tengok wajah penuh untuk PQE 815, bas yang pertama menggunakan model Harmony di SHL Coachwork untuk version bas 2 tingkat. So kita tarik ke belakang, dan inilah dia wajah penuh untuk bas baby pink KPB Express ini. Macam mana? Cantik tak? Mengancam tak? Cantik, sangat cantik warnanya. Tenang saja bila melihat warna merah jambu ini. So bas ini membawa 41 penumpang pada satu masa. Okey, selesai kita tengok bahagian luaran. Jom kita masuk pula ke bahagian dalaman bas yang dibuat oleh SHL Coachwork ini. So masuk-masuk terus disajikan dengan welcome light dan inilah tempat duduk untuk pemandu bas ini. Jom kita pergi ke bahagian dek bawahan pula. So ini tempat rehat pemandu bas. So sebelah ni ada tempat letak baju rasanya untuk driver. Dan sangat cantik, sangat menarik. Daripada jauh dah nampak tu welcome light pula, lampu LED yang tertulis KPB Express yang berwarna putih. Dan kalau kita tengok, benda yang paling menarik sekali bagi Yop untuk bas 2 tingkat yang dikeluarkan oleh SHL, dia ada lampu akrilik kat bahagian atas yang sangat-sangat cantik dan menarik. So kalau nak buat OOTD waktu malam, gempak guys. Sangat-sangat best. So dekat bahagian bawah ada 9 tempat duduk sahaja. Sudah tentu menggunakan seat yang sangat selesa, iaitu signature seat yang direka khas untuk SHL Coachwork oleh Damrong
SIP Group. So kita tengok di setiap tempat duduk dalam bas ini dilengkapi dengan USB charger port berada di sini. Itu dia. Ada Type-C dan juga ada USB 3.0. Ada cup holder kat sini. Ada jaring tempat merehatkan kaki, tempat merehatkan betis. Di mana? Itu dia. Kita. Okey. Begitu. Nampak? Selesa kan? Seat yang berwarna kelabu. Dan di setiap tempat duduk disulami dengan tulisan Red Bus ni. Saya rasa diorang ada kolaborasi lah di antara Red Bus dengan KPB Express. Tahniah KPB Express. So, daripada belakang lah kita nampak seat boleh recline jadi macam ni. So ada space lagi, masih ada space lagi dengan penumpang di belakang. Seat yang sangat selesa. Dan ini adalah syarikat Bus Express yang ketiga menggunakan signature seat yang dibuat oleh SHL Coachworks bersama Damro Sigo. So ada dua buah televisyen kiri dan kanan. Sekali lagi kita tunjuk, kita belanja bahagian atas ataupun ceiling untuk bahagian dek bawah bas yang dibuat oleh SHL Coachworks ini. Jom kita menjengah ke dek atas pula. Total semua 41 penumpang. Dekat bawah tadi ada 9. Maknanya bahagian atas ada berapa? Aduh, tak pandai sangat lah mentitik, tak cakap sangat. Kira lah sendiri kan. So, bahagian belakang sekali ada 4 tempat duduk yang sangat selesa. Nampak tu 4 tempat duduk. Okey, 41 penumpang Dan susunan seat untuk bahagian atas ini 1 tambah 2 ataupun 2 tambah 1. Sama saja macam seat di bawah. Seat yang sangat selesa. Signature seat SHL Coachworks bersama Damro SIP Group. So untuk laluan, info laluan nanti kita akan letakkan di ruangan caption. So bahagian atas juga ada sebuah televisyen baru perasan. Televisyen dekat situ, dekat area seat keramat tu. Mana yang tak tahu lagi, kita sebagai peminat bas ramai yang mengatakan ini adalah seat keramat. Orang kata kalau kata-kata peminat bas ni, kalau dia nak beli tiket ke, pastinya akan beli tiket ni. Dua ni, seat dua ni. Sebab apa? Itu dia pemandangan luar bahagian hadapan. Kita lengkap rasanya review pada kali ni. Kalau kita tak tontonkan tempat pemandu bas yang sangat selesa saya rasa dan eksklusif. So kita boleh nampak dashboard yang berwarna hitam. Dashboard yang dibuat oleh SHL untuk model The Arc Series. Dan ini dia panel aircon, button-button yang ada. Dan inilah dia Android player MSI Fonturo yang digunakan di dalam bas ini. Sekarang kita tengok, inilah dia steering dan Scania New Bus Generation bersama meter untuk bas ini. So itu bahagian atas untuk aircon untuk ban driver. Banyak lubang airconnya tu, mesti sejuk ni. So terbaik SHL Coach. Kita tengok apa yang ada pada paparan LED di bahagian hadapan ini. Welcome to KPB Express, double deck Harmony, first in the world. Welcome to KPB Express SHL double deck Harmony, first in the world. So inilah bahagian tempat enjin untuk bas ini, enjin belakang bas menggunakan chassis Scania New Bus Generation 450. Itu dia. Inilah bahagian enjin untuk bas KPB Express PQE 815 ini. Di kesempatan ini Yom nak ucapkan sekali lagi tahniah kepada KPB Express dengan pengeluaran sebuah bas baru menggunakan model Harmony yang pertama di Malaysia dan di dunia. Semoga terus sukses KPB Express. Kalau ada bas baru lagi, jangan lupa Roger, Legasi Bas Malaysia, Mr. Bas Yop DM. Minat itu jiwa, bas itu cerita. Semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.